Aduh, tap. Mencari itu cincinnya. Cincin aduh. Jangan dia aja lah. Aikonya. Wah, go. Cincin mana go? Dia aja lah. Mudah. Ada dia aja lah. Sige lele. Tanti yang betul go. Tentunya. Yang go. Biarlah sah soalnya. Ike na jo telitian na baaro do. Telitian ni. Do lah. Jadinya. Oh ya ya. Oh iya nya. Simba mulai posonya. Paso. Yo nya. Bab. Selasa. Paso. Tu. Apa seorang? Lah ada orang tengah. Orang ada sepuluh di sini. Di sini yo. Selasa selawat. Selasa. Iya. Orang kaya mati. Tak yo. Ya ampun. Dari mana bang? Tadi. Mau jadi ikat mencari batu. Batu aja. Ngatap. Nah, itu ada bang. Ini itu ada kayak. Kena. Nanti lah ke dalam dalam. Kemana Bang Maron? Ke Barat tak? Nggak pernah belum. Dia rendang. Salah kepan. Kau kemana bahas ke paso ko Maron? Itu bah paso dah. Itu paso betak. Yo kami menurut Kemenak paso di Selasa Bang Maron. Pailah ketak ke beda ni. Oh sebenarnya. Tidak ada orang paso di sana ada Bang Maron. Orang Selasa namanya. Ini asal kami. Ada kau orang luar sini ada balau dia. Iya. Assalamualaikum sanak seimanku. Waalaikumsalam ya. Nama perdebatan tentang itu Masalah puasa bu ya. masalah puasa. Awal sebenarnya kita dah orang tu balau aja. Jangan gelakkan. Jangan ngejek lah. Nomantun kedua-dua no batu dalam agama. Bulan Hijriahku ditentukan dengan peredaran bulan. Ketika tanggal 29 di bulan Hijriah terjadi namanya ijtima di mana matahari, bulan jo bumi berada di suatu titik yang sama. Ada mana kau? Kau ibarat Batu tu. betul betul. Jadi kalau ibaratnya kau matahari ya. Matahari, bulan jo bumi. Ketika penghitungan secara rukniyatul hilal dan penghitungan secara hisab sama penghitungan ketika di akhir bulan tanggal 29 lah masuk ke Munggari. Nan matahari semua turun ke bawah. Nan bulan semua naik sekecil. Naik ujung mah. Di ujung mah. Mangkona diurang mencaliak. Dicaliakna diurang nan ahli. Pakai alat nan serba canggih. Caliakna ketinggian bulan mah secara hisab itu ketika ketinggian 0 derajat lah sampai 0 derajat kateh itulah masuk bulan baru tu. Batu Nanintino bana mantuna saudara seimanku. Nanintino bana kadua-dua no batu. Kadua-dua no Allah pandape para ulama. Urang nun lah menjamin bahasa hari Senin puasa itu batu tu. Nan hari Selasa batu aja tu. Tak ada na salah tu. dulu masuk surganya saya ya. Ndak dulu kemudian masuk Dulu paso. nan puasa nun itu dilaksanakan secara sungguh-sungguh, baik itu hari Senin atau Selasa dilaksanakan secara iman dan taguah. Itulah nang masuk surga. Nan kini ngon nang kedua-dua na batu. Jangan ada perdebatan lagi. Jadi sebenarnya deh. Bagi kita Besar. Magari kan tampa di orang apa caru. Di kepuaso dun di babai. Terus minta. Itu kembali beli orang pajak beli orang rumah. Yo, rumah kemana? Dedek!
Lagi. Jadi beli 10 kelamang hitam. Aduh, ini dah. Kalau dia beli lah. Kau isu hari pasal lah kau kementano anu gay. Piti sana do, pak Nogi ada bawa kembali. Piti bertambah. Kesuruh lah. Suruh asin terus cok hari itu suruh rak jadi. Anu dulu ada kaji ustaz di malam. Sesuai benar di tradisi Rawa. Ustaz mengaji di surau tadi malam. Kalau ke pasong apa mau betul ya. Kalau tidak terima pasong dah seman di Rawa siswa mentu. Itu nak balik mau teramun. Mau lu nak mengamuak selo setahun no. Balian tu jual yang mana ni? Buat semua lebih rahai. Ikut saya utang orang ni bayi no lah. Dia kita beli jureu dah. Di kereu aku tabag. Tu dia awak sambung cancak jual yang tu. Aku borong satu. Ya dia uang bertukar semua diaduk jureu cak. Nak dah tu. Lalu tu lah kerayon tu lalu solusi. Lah i beli su 60 rancak. Ya tu nan baju second beli na duda na duan. Ya. Ikut balian memang rancak nomor dia amih nun. Dia tak mau ke lah kak. Pika puaso. Dah terima puaso dah. Jual mama. Dia mengalengkang, saya tak mau bang. Kata ustaz di surau, ustaz mengaji di malam Tadi berdangan. Kalau nak ikhlas tak mau doh, nak bersih hati doh, nak terima. Agak-agak lalu di. Kalau mengalengkang tak mau dengan kelapau tu. Fikirlah supaya kau malam doh. Baru tak mau betul-betul. Kelapau tu. Wah, tak mau mengalengkang sini. Tak mau salah Melayu aku nak balian lah. Kalau tak sakit yang tak malang dah. Oh, dia agak sekian tu. Jadi puasa. Yo, tu yakin yang tak. Yakin yang nak. Ini lah ya. Kalau yakin nak. Terbaik. Ada ni kalau mampu aja. Ayo. Sampai eti ang kata. Patut dah lagi nak ya. Tu nak cari. Bebek. Dah dah bebek ikat tak? Bebek nama minum kopi dah. Dah bebek. Kau udah pergi sekian. Sekian nama dah. Tak mau cukup. Tapi kan. Tapi Ini awak puasa. Sekian go sekian. ya kau puasa dah bini Sekian bebek. Puasa aja. Oh belilah nu. Belilah belum kan. Beli kau sahur sudah. Pun. Kilo dah dia. Mengajar kau dia masih tangkap kan. Ke mama ni. Modal. Wih mangga. Oh nak beli ada kata-kata di lepong malu ada orang. Kau ni puasa. Iya tu no ikut sekian. Ijan bebek jan berkata. Kau kan dia sekian itu ni. Sekian. Oh, lah aduh berdua dia. Ya aduh. Gulung lah tidak sekolah. Astagfirullahaladzim. Injan basiara jolai batang katang ka jolai. Besok orang ke puaso. Liam mau puaso besok. Hanya manahan sungkah jo langit sen. Liam mau. Ikut tak ayat tu mana sekian. Kirono. Di mana tu? Janganlah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam hadis. Ketika itu Rasulullah sedang khutbah. Dengar dua. Datang malaikat Jibril membisikkan ke Rasulullah. Bertanya sahabat ke Rasul, yang engkau aminkan sampai 3 kali wahai Rasul. Itu disampaikan oleh Rasulullah ketika beliau nasihat khutbah. Hendakkah diterima pahala puasa seseorang apabila melakukan 3 perkara. Yang pertama, hendak meminta maaf kepada orang tua no. Dan kedua, hendak meminta maaf isteri kepada suami no. Dan ketiga, hendak meminta maaf saudara ke saudari no. Itulah orang-orang hendak diterima puasa no kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Dan kini saling maaf-maafalah kita. Suci menyucikan hati.
Injan nado raso iri dendam ni mama apa lalai. Ali terengah aduh. Mau lah berdua lah. Kau gara-gara sekia no muara bararang. Panjang mek kami ngo. Singgah mau lah. Oh betul. Mana? Mau lah. Kau pasal siap. Tidak lagi mau. Alah, mana dia kekelihat ni. Kau bagi lah kampung ke kau tapi apa mau lah. Lah, mau lah. Jadi kerayu. Lah, selam lah. Lah betul. Kau tak cek di kau sedap. Weh, dek. Ayo lah. Jangan bagi jo ke pasal. Ayo lah jatuh nungguin bila. Tidak ada ke? Turun jo. Masuk ke iya kena. Ijam ni bagi ni elok ni bagi non. Ada ni masa ni lah cah. Di. Petana rumah baik sambal lama-lama. Macam lagi lah suruh nanti. Betul si celengan. Mengapa si telering dia lah? Memang ni. Jangan kang sudah kan betang. Mula dia bagi aku tu. Dah negeri metua air dengan masuk ke sawah tu lah. Adalah pandai lo bagi go. Ha, apa? Astagfirullahaladzim. Allahumma innaka afuwwul karim tuhibbul afwa fa'fu anna kata Allah. Allah pemaaf dan mencintai orang-orang yang pemaaf. Kiningo sebelum puasa wancak pemaaf-maafan kita oleh. Anda bisa besar. Bawa Hello Ustaz. sedang puasa lama ke puasa mana dia tak mau kan. Jangan lagu. Laku mana manusiakan. Astagfirullah. Manusia baru laku kalau kan mau. Jangan lagu. Pacien Ustaz gua. Hari ke udah hotel apa lalu. Jangan. Gua tak jauh sudah lu. Jangan lah elok. Kau bisa ke puasa. Maaf lah kita oleh sang Tuhan Allah Tuhan kita lah. Pemaaf. Kau muka luat sekarang ikut nombor 2 nak. Tindak lo pemaaf dah. Yo, orang lu selelu Ustaz ni. Yo dia ni nyanyi orang coba mana Ustaz? Anan kini awak dia ke puasa hilangan segala amarah dan dam. Kini maaf-maafan oleh habis ke puasa. Beko lah mama mana Ustaz hujan lah. Kita dua kita lu mau. Adi dia Kita dua kita lu. Ada nak kata mai. Astagfirullahalazim nak boleh Mai no tadi. Sabar. Duduk sekolah. Tak ada pasal ya kami. Duduk sekolah. Mana Kita dua Ustaz. depan dua teh. Astagfirullahalazim. Ada kino. Balah kemenecek ya Allah lah pak orang Kan mari tumpar ngai di Ustaz dah. Ada ni nyanyi orang selama dari coba-coba. Nanti ni mantul lah. Boleh duduk sama rendah gitu. Tagak semua tinggi duduk. Astagfirullah. Duduk semua. Oh, gua. Duduk sikau. Elok. Duduk berdua sikau. Duduk lah, duduk elok. Duduk. Yo. Tarang ni jadi kali. Besok kau puasa. Sikau dah saja yo. Boleh. Makan ni dia. Ada apa? Awak melurun kaki no Ustaz. Awak melurun kaki sen no. Boleh ni. Melurun kaki sen no. Ikan banyak cerita. Bagi cerita boleh lah. Dia masih tahu. Kau panjang lo Ustaz. Kamanuan kama nyala sayang kalau semiku gua. Ustaz ni. Lah, kenal Ustaz dia. Bangi kenal bawa beko lai. Bas tangkau masih arak juo. Badun sana awak go. Sa kampung. Kayak masalah-masalah lamo jo nang kabungki. Yo dia ni nyanyi orang salah bohong Ustaz. Jadi lah, ni yang mau re kan cuma maturun ke dia. Awak buka lembaran baru lai. Wak dek masuk puasa besok Barasihan nanti balimau kata orang. Membarasian kada-kada nado di hati. Baik iri dangki dan lain sebagainya. Kini untuk membarasihan no kata Nabi. Basalam-salam bajawik-jawik tangan lah kita. Maafan lah lu. Besok dek ke puasa. Maafan lah. Kita ngana mere tu ya Ustaz. Kuto. Ibili kan mau lah Ustaz. Jadi kan? Ni ni keluar. Nanti Nanti lah. kau kecil. Maafan lah kita lah. Oh besok ke puasa. Minta maaf lah kuto. Ingat. Kecil lu Ustaz. Ada orang kecil dulu ikut. Kadang kini doh. Nan kini
Hilangan segala amarah di hati. Maafkan saudara-saudara kita. Ayolah ketua, mula dan ketua wah. Oh pasal kaya. Dah roh. Ayo untuk mau mula kalau salah den. Kasmi itu kan rancak tu. Ya dia aja itu adalah rahmat kan negeri kita. Nak kalau nak mau-mauan wah tak terima pasal dah. Tidak kau terima apa so. Jadi elok lah ketua minta mau. Gimana dari hati kita mengecek. Ketua ngeri-ngeri. Jadi Ustaz. Mau lah. Uluan Mula ketua dia ngadang wah. Ayo ketua itu terpukul dia. Sebab tu. Mula ketua di. Ada nama orang yang kecil mentua. Dia terima Orang pasal telonsong mentua minta mau dia mentua di. Semua ketua. Lama iyo mentua nyayo orang iya dan selama mai dia lah. Iyo dan apa ada dan la telonsong ba la tulai. Lah ketua. Jadi iyo mentua. Kan rancak. Lah Ustaz. Damai. Iyo Ustaz. Aku pasal. Pia. Abang sampai sementara tarawih lo yo. Siasa nama hadang dan libas malam ko. Halo mentua. Kumpulan anggota sinan. Dan kumpulan anggota ada. Parang kita ini. Sukan! Sampai keluar. Ajalah. Ikutu banyak barang. Sampai. Mana? Ikutu banyak barang. Kita kau tempur semalam kini dah. Ya. Baris lu. Baris. Jadi awak tempur dia sampai kalah lah. Pasukan awak dah kalah tu. Kau bubuh anggota ikutu semalam kini dah. Ayo maju. الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمن Jadi ambo Allah mau hubungi matuak nun. Dekat-dekat ke sesadoro. ولو أعجبتكم Lo siap mengumpul anggota lo. Kita balikan kekalahan bulan puasa petang. Sebab ini loncat. Maju. ولعبد مؤمن Barang kisah ruang. Maju. Mari tempur. Bubuh anggota ikutu. Anak itu ya anak so, mari bataliaka. Kutu kami guguh bersama-sama sampai kutu muda jawata. Yang malam je barabah. Malam lalu barabah mandi. Dan kami lalu lega kalah. Kalian juga kami balik. Maju. 3, 2, 1. Astagfirullah aja dan terjadi lu kau manga aja nak orang lego. Astagfirullah.
puasa. Malah buya. Puasa ndak iko para Kami makan karah no buya. gara-gara basanang-sanang hati di bulan puasa ndak semiko untuk nalo. Basanang-sanang hati di bulan puasa mo. Berapa banyak amal ibadah? Sembayang sunat. Ya gol kami parang buya. Ano dulu buya? Sama itu doh. Cako ala pulainya atua di kutonga. Cako siang baru mau maafan. Ya gol paham Siang bukan. Ay, Allah cie. Wow. Oh nak muar oh. Ay, tigo. Alah dah tu. Oh, lari mengejar momen ke? Oh, lari mengejar momen. Oh, lari mengejar momen. Aduh dia, cari dia. Oh, Bebe. Bebe. Ah. Gerintingan ah. Bebe. 3.000 benar-benar. Betul kan 2.000 ke 3.000? 2.000 amin. Yang gila. Itu. Jangan bilang selalu. Alah, Bebe, Jangan jangan menyudah mulai. kok. Ada kau nak menyudah kok. Ijan bararang-rarang, malewah ni puasa maluak. Mana nak sini kau kak? Ijan bararang-rarang. Kau tak kak? Gi, tu sakia, nomor dia. Gigi. So, maluak dalam Astagfirullahaladzim. Ijan, ikut Ya, sakia. ya. Tunggu, beda. Jan, Capek mana lo? Jan, biar dah sini. Disampaikan. Dah malu. Kau baca kiat lo. Tetap mesti. Suruh nak beli barang-barang suruh. Nan kini Murah lah raja ya. Macam ni sampai. Mako dari itu saling bermaafkan lah kita itu. Banyak mil disambuang tu terbatu jadi ini kecil tu. Dah lepas dulu. Bantu padi ya tu. Kau mau jadi kau? Nak mengakan naik jauh. barang-barang kinsarong gitu le guys. Cako siang mau-mauan baru kini lah barang lo dia. Panjang sudah anu kolego. Hai Katap, apa kabar?